Afan, jom. Afan, jom. Afan. Ya Allah, ya Tuhan ku. Afan, jomlah sama-sama. Afan. Astagfirullahalazim. Okey, jom naik jom. Jom. Ya, tak berani ke? Cuaca sebelah sini. Saya takut naik seorang-seorang. Cepat sebelah lah patung adik. Cepat adik, jom. Cepat adik. Sabar, tunggu adik. Adik tunggu. Sabar. Cepat adik, cepat. Cepat. 1, 2, 3. Cepat adik. Adik. Boleh pula. Alah, buntut lah tak nak main. Bola ni tolak kat sana. Kau tak sakit buntut. Ambil air tu kak. Saya nak main balik pun. Saya sebenarnya kena normalkan balik saya punya akaun ni. Sebab akaun ni dia suruh saya sebenarnya setiap hari saya nak bunuh zombie je. Setiap hari sebenarnya kan dia kena kuat sikit, dia kena dekat sikit. Dia sebenarnya kan setiap hari kena buat live. Maksudnya normal live. Sebab tu saya macam malah saya tak boleh lah nak buat normal live hari-hari sebab tak tahu nak cakap apa. So saya buatlah ada Mikeno tu. Sebab kalau ada Mikeno tu saya boleh share pasal kebenaran. Mati tak zombie ni kakak? Tak mati. Dekat sikit kak. Untuk anak buah aku ni. Tinggi kan anak buah saya? Tak ada Ada. Oh, cuba touch pakai tangan. Oh, tak boleh. Aduh, cara yang terkena je. Aduh. Mama tak fikir lagi. Anak buah saya ni, mak dia tu kakak saya. So kakak saya jaga mak saya sekarang. So, saya dah lama dah janji dengan orang Afan nak bawa dia pergi sini. Saya dah lama dah. Daripada saya balik itu saya tak bawa dia orang pergi mana-mana pun. Tak bawa ni asyik hospital. Esok diorang sekolah. Siapa sekolah? Anak-anak buah saya dah besar dah. Dah kerja dah. Pergi naik ni kakak sebelah ni. Ni yang hai. So buatlah sekejap je lah nak aktifkan balik akaun ni. Sebelum tu tengok magic. Jadikan dia double tu. Air tadi mana air? Oh, dewasa RM10 je. Dewasa RM10 budak-budak mahal sikit. So dewasa belum apa pun. Tapi dia ada macam-macam. Dekat belakang sana dia ada macam yang boleh lekat-lekat badan tu. Kita berapa minit saya live? Berapa minit dah saya live? Rasa korang panas sikit tadi. Amin. Semua dapat 9A. Tapi kalau tak dapat seperti apa yang kita plan, jangan down tau. Jangan down. Terima kasih Kak M Farah. Love you too. Terima kasih Panchkat. Waalaikumsalam. Halo Kak PC. Tak boleh tunjuk budak-budak lama sangat. Nanti kena ni
Kak YM terima kasih bagi tikus tupai. Dia kalau cakap down kan, semua orang akan down tau. Cuma lagi dia lagi teruk bila down, tapi kena hadap benda yang sama hari-hari. Itu apa saya cakap? Salam. Adik kat ni. Oh, ibu, saya tak pandai buat buku lah korang. Kan kalau saya buat buku kan, saya tak tahu kat mana nak pause. Mama belum sihat. Mama macam tu lah. Kalau nak bawa dia keluar susah. Sebab tu lepas daripada balik tu, saya tak adalah keluar mana-mana, aku cari kerja. So hari ni saya bawa lah budak-budak ni keluar. Sebab saya kalau dia naik kereta pun dia muntah. Dia tak boleh apa-apa, dia memang selalu muntah. Salam. Study elok tau. Dah berapa lama dah saya live ni? Saya nak end live lah. Asalkan hidup je live ni. Saya paling lah susah kalau nak buat live kalau borak kosong ni. Sebab ada Mikeno ni, saya dah buat second account, tapi saya tak tahu kenapa tak ada button live. Siapa tahu kenapa tak ada button live selain kena tunggu 7 hari. Saya rasa account tu dah 7 hari dah kot. Saya alhamdulillah. Saya dapat handphone beli. Ini handphone lain awak. Saya memang ada 2 handphone. Satu handphone kerja, yang saya buang ke laut tu handphone kerja. Saya memang ada 2 handphone. Sekarang InsyaAllah, insyaAllah. Salam. Nurul Atu. Icin follow channelnya. Terima kasih bagi Rose Fikfi. Cia, terima kasih bagi bunga bagi kucing. Terima kasih bagi bunga. Terima kasih Panchkat. Terima kasih banyak. Saya pergi Sabah 23 kot. Terima kasih. Tak ada. Pakai filter lah sebab muka tak berapa siap kan. Kalau aduh, saya kat mana? Saya kat luar. Saya baru je dapat keluar bawa budak-budak ni. Macam main macam ni. Mak saya tak okey lagi. Saya kat rumah. Saya cakap dengan kakak saya nak keluar. Saya ada janji dengan budak-budak. Sebab budak-budak tak keluar langsung. Terus rempak dengan akak. Taklah, saya tak kat Kelantan. Saya dekat dengan rumah saya je. Salam Indonesia, salam Indonesia. Rakyat anak-anak lah pula. Tapi saya cakap lah kat mak saya. Saya ajak mak saya tadi. Mak saya tak larat. Mak saya dia duduk lama pun tak boleh. Dia baring sangat pun tak boleh. Macam-macam. Tapi dia bosan. Tapi tak boleh. Dia muntah-muntah. Dia lemah. Dia makan pun tak nak. Sekejap lagi balik ni saya nak cari bubur untuk dia. Salah. Apa cik tu? Itu tak faham lah. Terima kasih bagi terima kasih Panchkat. Apa cucu pipi tu? InsyaAllah Cika lah ada rezeki follow, saya follow. Saya tengah tengok misi mana yang dulu. Misi ke Sudan ke ataupun misi ke ni. Kenapa nak kena cucuk pipi? Cucuk pipi lesung. Ramai, tak ada ramai kat sini kosong. Ni ada anak buah saya. Salam. Terima kasih Panchkat. Halo. Cucuk pipi tu, diorang suruh cucuk pipi. Kenapa kena cucuk pipi?
Ada begitu. Cepi tu kan, diorang nak suruh ada cucuk pipi macam tu buat. Tak nak lah. Benda tu macam random je. Tak adalah rasa nak ni. Kasihkan sekarang. Amin. Mana Afan ada tu? Adik tu yang kat depan tu, Dek. Dah sejam tak saya live? Sampai tak sejam? Saya kena live sejam je setiap hari, satu hari. Jadilah untuk clearkan balik akaun ni. Sebab ada Mikino tu tak boleh buat live lah. Follower dah ada dah cukup dah. Kenapa tak boleh buat live? Kakak naik Glunso ni kakak. Glunso ni syahdu, serius. Aku cek dia naik laju tau. Ni Glunso ni. Sumpah dia syahdu. Tak, ni syahdu gila. Cuba Ura bagi teman. Ni syahdu. Laju kan dia macam syahdu sikit walaupun dia pendek. Yang kat sana tadi. Yang bulat besar bukan kat mana naik? Yang bulat besar tu boleh tak kak? Tak sedar. Bulat besar kat belakang tu. Comel cua. Yang ni tak gayat. Yang gayat yang gelungsur besar kat belakang tu. Dia ada banyak gelungsur tau kat sini. Dia pandai ni lah. Banyak gila gelungsur kat dalam ni. Mana dia besar. Tapi tadi saya datang lambat kan. Pukul 8.30 baru ni. Dia sampai pukul 9.40 je ni. Tak nak lah 3 pos. Salam. Di mana? Itu pergi ke saya. Boleh pusing tu. Ya, anggrek-anggrek. Semua pergi pusing-pusing tu. Pusing mana? Pusing-pusing lah. Yang tu. Kakak pakai tu kakak. Yang tu kan yang pas tu kan. Kakak turun pakai tu. Hakim Moderator blog siapa? Akak join ke Mrs. Friend, insyaAllah dah hantar dah nama. Hantar nama dan hantar gambar semua. Tak bisa tapi tengoklah macam mana. Tawar 23 kot. Saya tak ingat lah korang sebab saya ada satu handphone je. Dulu adalah 2 handphone, sekarang satu handphone je ada. Boleh lah, kalau sebelum ni boleh lah refer satu lagi pun tak adalah. Sekejap lah, nak naik ni lah sekejap. Nak tutup dah ni. JB enggak lah. JB kalau JB boleh laju jangan. Pening tengok ni. Dia suruh laju lagi. Mak kat rumah. Saya keluar, saya pergi sini pun pukul 8.30 tadi. Ini je lah masa boleh jalan sekejap. Sebab kakak saya jaga mak saya. Naik buayan kan? Tak ada buayan. Dia macam ni lah. Kakak naik kakak. Naik kau naik depan. Kau naik belakang Cik Noi ni. Belakang Cik Noi. Pusing aku. Weh, jatuh lah. Kapit macam ni. Takut. Apa yang takut? Tak ni je. Boleh. Dia kuat lah. Ya Allah. Takut. Ya Allah. Cepatlah kakak. Adik naik. Adik sama kejap. Adik naik. Adik. Apaan? Jauh. Tak apa. Ni kanan. Kanan ni saya tak pegang. Kanan saya pegang handphone. Sekejap saya flip kamera. Okey. Tolak. Mana tidur? Ya Allah, aku yang pening ni macam. Cuak kita. Aku memang jatuh juga. Ya Allah, nampak. Aku seorang je masih bertahan. Tengok apa benda kau. Nampaknya saya je masih bertahan. Nampak tak saya ringan. Ya Allah. Akin tolak Akin. Astagfirullah. Akin kau duduk Akin.
Naik, cepat. Kakak. Pegang tu. Saya takut. Naik cepat. Aduh, berat saya memang balik daripada BC tu berat saya turun banyak. Okey, kita pusing. Weh, aku seorang je ke? Pening. Apa pening? Dia lagi pening daripada ni. Oh. Okey tak? Pening lah kan? Kenapa pening? Macam mabuk je ni. Pening lah. Menalah tu main pening lah. Terima kasih Kak Ira Banshkat. Aduh. Pening. Dia kan sebenarnya comel je tengok pada Allah tu. Tali. Dia main apa lagi tu? Korang pening juga ke? Tak apalah, saya bawa korang jalan-jalan. Dalam saya malam ni saya bosan lah. Saya nak pergi buat paranormal. Kak, jom buat paranormal Kak. Jom. Dekat ni, Perkembangan. Alah, sekat Perkembangan je paranormal. Dekat Yalah pula. Jom lah. Bukit Tungku. Lagi 2 hari saya dekat ni. Dekat Johor nanti. Uish, parah. Bomba. Bomba terang tak? Hai kakak. Hai. Bawa kita orang. Bawa korang ke? Pergi Parah nak ikut? Boleh? Yolah Parah. Anak kandung ke? Takkanlah anak macam ni. Saya kahwin umur berapa pula kalau anak saya besar macam ni? Saya tua sangat ke? Ni anak buah. Berat saya ringan. Nak ikut Parah, jom. Parah Sakura. Tapi jangan jerit Kalau korang nampak jangan jerit. Kalau korang jerit kita balik. Kalau korang jerit kita balik. Kalau jerit daripada Parah kita balik. Korang pakai kat mana? Apa? Dekat dengan track. Bedtime remember. Oish, dia hantar bagi tahu suruh tidur. Kat Johor ada ke tempat yang seram? Hari tu Piu Rahmat tanya dengan Kak Zizi nak buat Parah dekat mana. Diorang pun nak ikut buat Parah. Parah sekali. Hai. Okeylah, dah sejam dah jalan. Dah sejam ke? Nak balik ni. Aku ada yang lagi seram. Tu dah kadang-kadang pun saya takut saya macam lagi seram nanti. Sebab saya rasa otak saya dah kat luar dah. Kalau nak pergi buat Parah ni kena keluarkan otak dulu. Kalau ada otak nanti takut. Jom, dah gelap ni, dah tutup lampu dah. Apa dia tutup lampu dah? Betul, kalau nak buat Parah ni otak kena keluarkan dulu. Kalau ada otak nanti takut, macam-macam fikir. Jadi kena keluarkan otak dulu. Otak sikit, keluarkan dulu otak. Buat apa kat Johor? Johor saya kena kerja. Bola guys. Pun. Tak makan mana tak? Mana? Lapar ni. Kakak tak makan? Belum. Kakak hari ni kakak tak lunch. Kalau tak nak diet tu ada orang bagi otak-otak tu. Sedap lah. Makan lah. Sedap lah. Sebelah tinggi dia bagi. Kalau tak cukup kita tak tahu. Tak baca. Pening. Macam nak keluarkan otak daripada otak? Otak Nah. daripada kepala. Otak dari kepala. Hakim, Terang diorang tanya. kepala. Cendol. Orang tanya macam nak keluarkan otak daripada kepala. Cik Nur cakap macam ni, Cik Nur buat Parah. Tapi sebelum Cik Nur nak masuk jumpa hantu, Cik Nur nak keluarkan dulu otak daripada kepala Cik Nur. Kalau ada otak nanti dah takut. Sebab macam-macam fikir kan. Kalau tak ada otak kan dia macam kosong kan. Macam Dia tak tak tahu rasa takut lah ada kalau heartless lah. Macam ni? Kalau Cik Nur
Macam nak keluarkan otak tu? Sekejap kita tanya dengan anak-anak buah. Injection dulu. Kena bagi injection, kita belah. Belah? Buat apa nak saya sakit belah? And then, macam mana nak bagi otak? Okey, otak kat belah mana? Cuba tunjuk. Otak sini. Tak nampak. Kat mana? Kat Ni belah mana? kepala. Okey. Ni kepala kan. Ha? Otak mana? Otak sini lah. Okey. Kau ada otak ke? Ada. Alhamdulillah. Tapi tak boleh nak tunjuk. Kalau saya tunjuk, saya mati. Apa yang susah sangat? Kalau kepala kau kat situ otak, kau tepuk satu lubang. Apa nak belah? Tepuk, lepas tu ambil straw, sedutlah otak-otak tu dulu. Zombie. Tak sedut. Kelas. Bukan, sedut otak-otak tu. Ha? Okey. Lepas tu letak dalam ais. Nanti dia mengeras balik. So dia membentuk balik lah otak-otak tu. Bila nak guna, cairkan balik, masukkan balik. Ikut lubang ni. Muat kan? Macam mana kita guna straw, macam tu lah. Ada lohong tu. Masukkan je lah lohong. Masukkan lubang tu. Masukkan je lah otak tu balik cair. Lepas tu nanti masukkan ais, dia keras balik. Susah cakap dengan orang ni. Ni baru yang ada otak. Apa cakap dengan orang ada otak ni? Kalau tak ada otak, pening tu nak cakap apa, nak lain apa. Jom. Abang dah kurung kita dah ni. Dia kata tak apalah tidur dalam ni. Ha. Jom. Jom. Ngapain? Balik. Jom. Makan mana? Makan mana? Mana? Cik masuk. Mana yang mau makan? Mau makan apa? Tutup sudah ini mall. 9.47. Tadi Cik Nur ingat nak main yang buat kek tu ataupun yang buat kapet tu. Makan mana, Ben? Tapi macam dia ambil masa kan. Kalau tu pun nak tak balik. Dekat sini lah. Tempat tu kata gambar yang Cik Nur kata awal tu kat depan tu. Kat depan ni? Masuk kat mana? Sempat ke? Pergi ambil budak-budak. Kau pergi bawa Afan tu. Kalau tak, dia tak keluar dari tadi. Cuba pakai kasut tu. Nanti esok main lagi lah. Hari Khamis. Hari Khamis kita pergi main lama sikit. Sekali. Kita pergi pagi. Khamis apa bulan? Kapek. Oh, nak buat kapet. Boleh lah Khamis. Kami nak buat kek. Cuba buat saya okey tu. Tak nak. Bagi. Khamis 20 hari bulan. Cuba tak buat sebab saya 8.40 tadi baru masuk. Budak ni tak nak CPU. 8.40. Nah, seorang satu air. Masuk di mana? Tu. Warna grey pink. Kan aku dah cakap betul lah ni. Bagi ni, Afan. Ya. Tu kakak tolong bukakan. Kakak. Tak payah lambat sikit patut semasa kan. Siap teman anak bos saya cek kasut. Esok Isnin. Hari ni Ahad betul korang sekejap korang gula-gulakan saya. Betul lah, besok Isnin. Besok saya kerja. Besok saya live Mika Leopa. Hari ni Ahad kan? Hari Khamis Aura. Ya, buat kapet hari Khamis lah. Kau nak buat kapet je. Jual kapet tak nak? Nak. Jadi anak pertama. Kapet. Ladu. Nafan. Ke mana? Jom turun sana lah kan? Hakim. Turun sana kan? Kasut. Kau kasut. Kalau tak ada, tak terbuka dah. Dah 10 minit. Dia nak lagi ni tadi. Ada pergi mana? Malaysia. Nak ke kopi ni? Nak ke kopi ni? Ada hari seterusnya dapat jawab UPKK. Amin. InsyaAllah tunduk banyak-banyak tau. Tapi kalau result tu nanti harapkan korang jangan down tu je. Jangan mengharap terlalu tinggi. Apa yang korang boleh buat sekarang adalah doa. Ya. Oi. Ya, Amin. Yang mana ngantuk tidur dulu. Saya pun nak aktifkan akaun ni je. Sini adik nak ni. Jangan down. Betul. Sebab apa? Sebab yang mana yang dah pernah lepas daripada SPM, ada pernah exam ni yang dah tua-tua sikit ni. Ada orang tahulah sebab bila kita mengharapkan sesuatu tu, tapi bila kita tak dapat macam yang kita target, kita akan down. Anak buah saya pun macam tu juga. Sebab sebab tu.
Oh, dah waktu tidur. Kuatnya ada dukung 3K orang. 3K orang dukung. Oh, memanglah. 2,800 je. Dukung korang ni. Kalau macam ni tak baik ni. Bahu ni. Yelah, peganglah ni. Jom. Oh, I kucing. Anak pun you PKK start esok. Betul. Belum makan? Cek tempat makan. Cek air. Nak makan kat mana? Pizza. Kat mana? Ada. Makan kat dalam ni ke kat luar? Beg cuak mana? Cuak mana dia buat beg? Beg dalam kereta. Saya jangan buat cuak Ada. Apa pasal dia patah balik pula ni atas. Orang. Mana kurang? Assalamualaikum lah. Lepas pergi Pemas Jaya, tak ada pergi mana. Saya tak ada plan pun. Tapi saya bawa ni, urang Afan. Tengok ni kakak. Ini on. Anak-anak. Ada, jom pergi mancing udang. Saya sebenarnya bukan kaki mancing tau. Bukan kaki mancing sebenarnya. Boleh je kalau nak ajak. Cuma waktu saya sekarang tak macam waktu saya dulu. Saya banyak masa dekat kerja. Last hari balik kat rumah. Tukar-tukar kat saya, jaga mak saya. Pasal aku pergi jalan. Dia bersih lagi. Layan dia lagi. Berikan dia makanan lagi. So saya rasa saya dah lama gila tak pergi jalan macam ni. Dia pun jalan keluar sejam setengah je. Saya sampai sini pukul 8.40. Sekarang 9.53. Tu pun sempat nak bawa budak-budak keluar dah janji. Kalau tak saya kat rumah. Dah yang kerja saya kat rumah. Dia memang nak ni. Saya tak tahu pergi, masa kat Johor saya tak pergi mana-mana. Saya pergi sharing tu je tu. Lepas tu saya ni tak tahu lagi. Tadi Akil dah jalan ke depan. Ke depan. Ya tadi taklah tadi dia pegang dokong Afan dekat belakang. Tu kakak call dia. Tadi dia dokong Afan dekat atas punya bahu. Tu kan betul lah Cik Nur salah. Bye. Di token best. Saya tak tahu token kat mana. Saya percaya Nisa, terima kasih tau Kak Nisa bagi kita kek batik. Akak tahu patut organizer tu pun post juga kek batik tu. So dia dapat juga kek batik tu kat saya. So yang kat ketua tu saya cakap tak apalah, ketua ambil lah bagi kat Alung, bagi kat Faiz. So yang akak yang organizer post tu yang tertinggal tu ada bagi kat saya. So saya punya semua. Oh, tadi betul lah kita kat bawah ni yang Nanti saya live lagi Keluar dulu dari sini. Nanti saya live dulu. Itu. Nak jumpa kat mana? Nanti saya live lagi. Bye. Assalamualaikum. Sekali baik terdapat daripada Allah. Jam buruk itu adalah diri saya sendiri. Saya minta maaf. Jangan bersama jumpa lagi. Saya adakan salah satu. Saya kata terima kasih teman saya live. Untuk hidupkan balik akaun ni. Terima kasih banyak. Sekejap. Yang pakai mana? Tak tahu lah. Sekejap.